Semalam Perdana Menteri Anwar Ibrahim cakap, dia cakap kenapa reformasi ni perlahan. Orang tanya dia, orang komplain lah, reformasi ni perlahan. Sampai ahli parlimen dia sendiri sekarang ni pergi ambil cuti, pergi Paris sebab mungkin merajuk ke apa, sebab reformasi perlahan ke macam mana. Anwar cakap, dia bagi macam-macam alasan lah kenapa reformasi ni perlahan. Dia kata kita perlu kena tanya elit-elit profesional, kena tanya elit-elit politik, dia kata macam mana, dan juga kena dapat persetujuan daripada parti-parti dalam gabungan. Dia kata cuma sebab PH kononnya dia cuma ada 81 ahli parlimen saja. Saya nak cakap macam ni kepada Tok Sri Anwar, masalahnya bukan perlahan, Datuk Sri. Masalahnya kamu tak buat. Banyak kamu tak buat langsung. Dulu kamu janji apa? Dulu kamu janji minyak turun. Kamu janji reformasi kebebasan media. Lepas tu kamu janji pelantikan Ketua Pengarah SPRM dibawa ke Parlimen. Apa lagi? Penghapusan PTPTN, pendidikan percuma. Itu semua yang kamu janji. Ini banyak kamu dah lah tak buat. Kamu buat yang terbalik. Satu, minyak ni, kamu janji minyak turun. Daripada kamu nak jadi Perdana Menteri berpuluh-puluh tahun, itu je lah yang kamu kata, minyak turun, minyak turun. Sekarang ni minyak naik, kamu nak naik, petrol pun kamu nak naikkan ini. Dah lah itu hari, diesel kamu dah naikkan. Kamu potong subsidi, kamu buang orang. Lepas tu kamu cakap apa? Sebab kamu nak belanja bagi projek, itu hari kamu cakap. Perbelanjaan kerajaan setiap tahun meningkat, Anwar. Ini bukan orang kata trend orang yang nak berjimat duit ataupun nak bagi minyak turun. Kamu boleh aja kalau kamu nak bagi minyak turun, iaitu kamu jangan belanja besar-besar. Ini setiap tahun kamu declare bajet kerajaan paling besar dalam sejarah. Tahun lepas bajet kerajaan berapa? 400 bilion lebih. Setiap tahun bajet kerajaan naik 10-20 bilion. Macam mana kamu nak kurangkan hutang? Sebab itu hutang sampai lebih daripada 65%. Sebab kamu belanja terlampau besar. Lepas tu kamu belanja untuk projek-projek apa? Kamu nak besarkan airport di Pulau Pinang, bagi 1 bilion. Kamu nak upgrade IT teknologi Kementerian Dalam Negeri, bagi lagi 1-2 bilion. Lepas tu kamu nak kembangkan, nak cari duit macam mana? Kembangkan peluasan SST, tarik 5 bilion kat situ. Itu kamu tarik duit rakyat ni sebab kamu nak belanja. Itu projek-projek yang kamu bagi tu sebenarnya bukanlah projek priority sangat untuk rakyat. Kamu nak besarkan airport. Kalau saya, daripada kamu besarkan airport, kamu selesaikan masalah air bersih dulu. Air bersih ni tak selesai-selesai. Banyak negeri di Malaysia ini keperluan asas. Yang perlukan air bersih, bukan air terputus. Itu perbelanjaan itu hari berapa ratus juta. Itu hari ada negeri itu minta, negeri ini minta. Sebaliknya kamu pergi besarkan airport, belanja 1 bilion. So priority untuk spending project pun tak betul. Lepas itu kamu nak spend lagi projek-projek ini. Kemudian kamu naikkan segala macam cukai, kamu tarik subsidi sebab kamu nak belanja paling besar sekali dalam sejarah. Lepas itu kamu komplain, kamu kata reformasi ni kononnya orang kata kamu tak boleh turunkan harga minyak. So tak boleh nak buat reformasi dan sebagainya. Kebebasan media, dulu kamu fight for kebebasan media. Sekarang ni kamu suruh media-media semua ambil lesen lah, platform ni apa benda semua, social media pun kena ambil lesen. Lepas itu kamu minta data pula dah. Daripada rakyat, daripada syarikat telco ini. So macam mana? Ini bukan kebebasan media yang kamu janji. Ketua Pengarah SPRM yang dulu kamu kata nak bawa pergi Parlimen 3 kali, kamu renew. So itu masalahnya, bukan masalah perlahan. Masalah kamu tak buat. Lepas tu kamu cakap kena minta persetujuan daripada parti-parti politik. So bagi tahu saya, mana parti politik yang tak setuju kamu nak buat reformasi ni? Bagi tahulah. Dan elit-elit politik yang kamu kata kamu kena dapat persetujuan ini, elit-elit politik, elit-elit bisnes. So kerja kamu sekarang ni jaga elit lah, bukan jaga rakyat.
Dulu kemarin kamu cakap nak jaga rakyat, sekarang pula bila nak suruh buat informasi, kamu kata oh kena tanya elit-elit ni. Inilah jadinya yang saya cakap itu hari. Bila kamu kerja di kerajaan, kamu tak jaga rakyat dah. Kamu jaga tycoon, kamu jaga toke yang dulu kamu kata kamu nak fight tycoon-tycoon, nak jumpa dia orang ni, nak pergi minum teh lah, apalah, nak turunkan harga elektrik. Sekarang apa jadi? Semua benda naik, kamu pergi tanya elit pula. Ini yang orang cakap, Anwar Ibrahim. So bila kamu nak jadi Perdana Menteri, kamu janji macam-macam. Tapi bila kamu dah jadi Perdana Menteri, bukan sekadar kamu slow untuk buat, tapi kamu tak buat langsung. Dan lepas itu kamu terbalik benda kamu buat. So instead of kamu jaga rakyat, kamu jaga elit-elit politik dengan elit-elit bisnes ini. Amin.